Sebabnya semua dalam kitab mana pun, kitab Ahli Sunnah, kau kitab Syiah, kau ayat belakang, Asma binti Umais pada masa tu bini kepada Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar mati, kemudian jadi bini pada Sayyidina Ali pula. Dia ni duduk cara sama kepada Fatimah masa duduk sakit. Fatimah ni lepas pada Nabi SAW wafat, dia sakit 6 bulan lepas pada tu, dia pun mati lepas pada tu. Dalam masa dia sakit tu, siapa dia orang cara dia? Semua terima. Dalam kitab mana pun tengok Asma binti Umais. Siapa dia? Asma binti Umais, bini Sayyidina Abu Bakar, yang memandikan, menguruskan jenazah Fatimah. Siapa dia? Asma binti Umais tu. Takkah Abu Bakar tak tahu bini dia ke mana? Takkah dia pergi tanpa izin Abu Bakar? Bukan sepuluh orang tak kerti agama sambil lon ni. Nak pergi ikut tak ayat ketuk lelaki. Kita tak boleh fikir lagu tu. Ni bini Sayyidina Abu Bakar. Lepas pada Sayyidina Abu Bakar lebihnya Sayyidina Ali pun pilih dia. Mana orang lebih ni? Bukan jenis orang tak pakar. Dah bini ni pergi siang malam pergi. Mana Sayyidina Abu Bakar rapat benar tu, mesra tu. Kalau dia musuh, tak ada lagu tu. Ni suruh bini gicang. Apa bini je mandi? Macam mana Abu Bakar boleh tak tahu? Kalau tak ayak, dah bukan dia tahu dah. Ayak kat dia, tak perlu ayak khusus. Anak-anak dekat ni, tak payah kak. Pakai telefon pada dah. Tak payah telefon, tak apa anak-anak ayak atas ayak. Kalau awak dekat sangat lagu tu lah keadaannya. Dia pergi faham, tak ayak ni mata beci. Ini pahaman dia. Orang yang otak dia tak betul, dia ada buruk sangka kepada sahabat. Kalau orang yang otak dia molek, akidah dia molek, dia tidak akan lagu tu. Ni ada benda tak kena. Lepas tu dia mari riwayat banyak lah sini, menunjukkan Asma binti Umais dia pergi duduk jauh pada Fatimah. Lepas pada tu tak tahu mana Sayyidina Abu Bakar sendiri jadi tu iman. Cuma dalam riwayat ni dia tidak ayat kepada Abu Bakar dan Ali semaya. Ali semaya. Apa kalau Abu Bakar jadi tu iman, Ali tak semaya kau? Abu Bakar jadi tu iman. Ada dalam riwayat lain, tapi bukan dalam riwayat ni. Tu masalahnya. Orang-orang yang tidak ngaji tu dia kata tengok dalam Muslim tak ayat pada Abu Bakar, Ali semaya seorang. Takkan Ali semaya seorang? Takkan dia semaya seorang? Kalau walaupun kata Ali semaya, lepas tu orang lain tak ada, seorang dia, tak pernah sabah tu. Lepas tu dia mari riwayat hak yang menguruskan jenazah apa ni, Fatimah ke apa tu. Sebab itulah dalam kitab ni dia sebut Ali pun semaya jenazah Fatimah. Qad arafta, engkau sudah pun tahu, anna hadha kullahu laysa min kalami Aisyah. Ini bukan cerita Aisyah ni. Wa innama huwa idrajun min az-Zuhri. Cerita Zuhri lagu ni. Sebab itulah boleh ke Maulana Tamanna Imadi di Pakistan tu, seorang ulama alim besar juga, dia kata Zuhri ni Syiah ni kata dia. Kita tak kata gitu. Cuma dia keliru. Tapi dia kata dah. Kena beringat sikit. Kalau Zuhri ni tengok boleh. Cuba perhati boleh. Kata dia ada buah-buah tu, kata dia. Memanglah kita perhati sungguh. Ada banyaklah kalau nak sebut bukti dia. Wa qad arsalahu. Zuhri menyebutkan secara mursal riwayat ini, dan bercanggah pula dengan riwayat mursal hak lain. Antara lain hak mursal riwayat Baihaqi dalam Janaiz daripada Mujalid, daripada Sya'bi. Dia kata Fatimah bila mati, Ali kebumikannya pada waktu malam, dan Ali pegang bahu Abu Bakar, pegang bahu Abu Bakar As-Siddiq, faqaddamahu, yakni fi salati alaiha. Ali pesuruh Abu Bakar pergi depan, jadi itu imam. Mursal Zuhri kalau nak banding dengan mursal Sya'bi, mana kuat? Mengikut ulama hadis, mursal Sya'bi kuat. Ada sama-sama mursal. Hak Zuhri mursal, hak Sya'bi pun bukan sahabat, riwayat secara mursal juga. Tapi mana kuat mengikut ulama hadis? Semua ulama kata marasilus Sya'bi aqwa min marasiliz Zuhri, lebih kuat.
Sepatutnya kita pakai hak tu. Di sini dia sebut hak munasabah pun dah Sayyidina Abu Bakar dia khalifah, apa dia akan dipencilkan? Tak munasabah tu. Ni menunjukkan sahabat-sahabat ni balah kerana harta benda lagu ni tak sesuai. Bukan pasal tu sahabat ni, bukan lagu tu. Orang kemudian boleh lah. Semua juga kita duduk fikir sahabat ni duduk berebut kuasa macam orang zaman kemudian. Oh, boleh lah orang kemudian. Sahabat tak boleh fikir lagu tu. Kita yang jadi masalah. Kita yang akan kena uji je. Tu baiklah buat lagu tu. Lambat banget, tak banyak kali jemaah, kena kita. Ada orang kritik Abu Hurairah ni bankrupt kata. Tak lama kerajaan Malaysia Isti'har dia bankrupt. Ada orang besar. Orang besar tak payah royak nama. Benci gitu ke sahabat. Apalah lagu. Kerajaan Malaysia Isti'har bankrupt dia. Masuk dalam surat khabar dia. Baru tahu. Sebab tu kita kata tak ada banyak kali jemaah. Ni Abu Bakar. Dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad, riwayat Hammad daripada Ibrahim An-Nakhai, dia kata Abu Bakar semaya jenazah Fatimah, dia takbir 4 kali. Ada banyaklah dia ramai di sini. Jadi oleh kerana masa kita pun tidak mengizinkan, sebenarnya ada beberapa malam suara masalah sikit nebel ni sebenarnya. Jadi kita berhenti sekat tu. InsyaAllah akan sambung lagi beberapa perkara. Wallahu a'lam.